Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Isma Husna binti Isma Rizal. Saya merupakan pelajar PPI SMP ambilan Ogos 2429 dan saya daripada unit PIM 1. Jadi, insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan tugasan pentaksiran berterusan bagi subjek Sirah Nabawiyah yang bertemakan Sistem Khalifah, Tonggak Kekuatan Ummah. Dan pada hari ini saya akan memfokuskan perbincangan kepada Khulafa' Ar-Rasyidin yang keempat iaitu Saidina Ali bin Abi Talib. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemerintahan Islam telah disambung oleh 4 orang khalifah iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Keempat-empat khalifah ini dilantik berdasarkan sistem syura. Tamadun Islam pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin terselah dari segi politik, dakwah dan pengurusan negara Islam yang sistematik. Di samping itu, keempat-empat khalifah ini juga telah berjaya menjadikan negara Islam di Madinah sebuah negara yang kukuh dengan menggunakan metod politik dan dakwah masing-masing. Sistem khalifah semasa zaman ini juga merupakan satu corak pemerintahan yang unggul dan memenuhi tuntutan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Seterusnya, sistem khalifah ini berjalan berasaskan ajaran wahyu daripada Allah yang disampaikan menerusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya dilanjutkan oleh khalifah selepasnya. Tugas dan peranan utama yang dilakukan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin adalah untuk meneruskan proses kesinambungan kepimpinan ummah dan pemerintahan kerajaan Islam Madinah yang telah diasaskan penubuhannya oleh baginda Rasulullah. Jadi, siapakah Ali bin Abi Talib? Mari saya kupaskan sedikit pengenalan diri beliau. Saidina Ali ialah salah seorang daripada 4 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilantik menjadi khalifah Islam selepas baginda wafat. Nama penuh beliau ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Al-Muttalib. Ibunya pula bernama Fatimah binti Asad yang mana menurut riwayat Fatimah merupakan wanita Bani Hashim yang pertama melahirkan seorang anak lelaki. Antara gelarannya ialah Karamallahu Wajhah dan Abu Turab, iaitu gelaran yang diberikan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai utusan Allah, Ali adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kanak-kanak. Pada ketika itu, Ali baru berusia sekitar 13 tahun. Ali juga adalah seorang sahabat yang turut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perang yang diikuti oleh beliau kecuali perang Tabuk sahaja. Seterusnya, Saidina Ali juga merupakan menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umur beliau 25 tahun, beliau dikahwinkan dengan puteri Nabi Muhammad iaitu Siti Fatimah. Disebabkan kewangan Saidina Ali yang sangat sederhana, beliau tidak mampu menyediakan mahar yang mewah. Oleh hal demikian, beliau menjual baju besi perangnya untuk dijadikan mahar perkahwinan dan membeli sedikit perabot asas. Namun, pada 21 Ramadan tahun 40 Hijrah, beliau telah syahid akibat tiaman pedang oleh seorang rakyat Khawarij yang bernama Abdul Rahman Ibn Muljam. Seterusnya, kita masuk kepada era kegemilangan Saidina Ali bin Abi Talib. Walaupun pemerintahan Saidina Ali bin Abi Talib begitu singkat, beliau tetap terselah melalui kebijaksanaan, ketegasan dan keadilannya dalam memimpin umat Islam, terutamanya dalam situasi yang penuh dengan cabaran dan fitnah. Sebagai khalifah keempat Khulafa' Ar-Rasyidin, beliau sangat dikenali dengan sifat warak, berilmu dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan umat.
Keputusannya untuk memindahkan pusat pentadbiran ke Kufah membuktikan wawasan strategiknya dalam merapatkan hubungan dengan pangkalan ketenteraan serta kawasan yang lebih aktif secara politik. Dalam pemerintahannya, beliau tegas menolak amalan kronisme dan memerangi segala bentuk penyelewengan termasuk memecat gubernur yang tidak amanah dan menggantikannya dengan pemimpin yang lebih adil dan berintegriti. Seterusnya, saya akan kupas dengan lebih lanjut tentang kegemilangan pemerintahan Saidina Ali melalui sumbangan-sumbangan beliau sepanjang tempoh kepimpinannya. Sumbangan beliau yang pertama iaitu perkembangan bidang keilmuan dan fatwa. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan seorang ulama besar dalam kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan kekeluasan ilmu, ketajaman fikiran dan kefasihan bertutur. Beliau begitu mahir dalam pelbagai bidang ilmu seperti tafsir Al-Quran, hadis, hukum hakam serta ilmu bahasa Arab dan sering menjadi tempat rujukan para sahabat dan tabi'in dalam menyelesaikan persoalan agama. Antara insan yang banyak menimba ilmu daripada beliau ialah Abdullah ibn Abbas dan Hasan al-Basri. Keilmuan beliau juga terselah melalui kebijaksanaannya dalam mengeluarkan fatwa dan menyelesaikan masalah dengan adil dan berhikmah. Kata-kata hikmah beliau masih dipetik hingga kini dan menjadi panduan dalam kehidupan umat Islam. Bagi Ali, pendidikan bukan sekadar memenuhi keperluan duniawi, tetapi juga merupakan bekalan bagi kehidupan di akhirat. Beliau pernah mengatakan, ilmu lebih baik daripada harta kerana ilmu melindungi kita sementara kita yang harus menjaga harta. Dari pernyataan ini, jelas menunjukkan bahawa Ali menganggap ilmu jauh lebih berharga jika nak dibandingkan dengan kekayaan duniawi kerana baginya, ilmu mampu memberikan pencerahan dan membimbing kita sebagai manusia ke jalan yang benar. Bak kata pepatah sekarang, kerja akhirat dunia pasti dapat. Selain itu, Ali juga bijak dalam memahami teks bahasa Arab. Sebagai seorang ahli tafsir yang bijaksana dan mementingkan ilmu pengetahuan, beliau telah memberikan tunjuk ajar mengenai cara berbicara dan memahami bahasa Arab dengan tepat, khususnya dalam struktur kalimat dan bentuk kata. Kesannya, ramai para ilmuwan yang lahir pada zamannya. Beliau sering menyampaikan kuliah ilmu secara terbuka, terutamanya selepas pusat pemerintahan berpindah ke Kufah. Ketika pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, wilayah Islam telah meluas hingga ke Sungai Eufrat, Tigris, Amudarya serta Indus. Hal ini telah menyebabkan penafsiran Al-Quran dan hadis sebagai hukum Islam yang utama mempunyai banyak kesalahan akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam dan kedatangan penduduk bukan Arab. Beliau menganggap bahawa kesalahan ini sangat serius. Oleh hal demikian, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib telah memberikan tugas kepada Abu al-Aswad ad-Duali untuk menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Kesan daripada kewujudan ilmu nahwu, mereka yang bukan berasal dari kalangan Arab lebih mudah untuk memahami dan membaca sumber-sumber ajaran Islam dalam bahasa Arab. Hingga ke hari ini, khutbah, surat dan juga kata-kata hikmah beliau masih disimpan rapi dalam sebuah karya klasik yang bertajuk Nahjul Balaghah. Seterusnya, kita masuk kepada sumbangan beliau yang kedua, iaitu penglibatan diri dalam setiap peperangan bersama Rasulullah. Selain dari gelaran Babul Ilm, iaitu pintu ilmu, Saidina Ali juga salah seorang pahlawan terhebat pada zaman Islam dahulu.
Beliau turut serta dalam hampir kesemua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Perang Badar dan Perang Khaybar, kecuali Perang Tabuk kerana diperintahkan Nabi untuk menjaga Madinah. Di samping itu, beliau juga merupakan ahli pahlawan yang menonjol dengan ketangkasan dan keberanian dalam peperangan Badar. Hal ini boleh dibuktikan dengan situasi dalam peperangan Khaybar di mana beliau diberikan tanggungjawab untuk memimpin pasukan perang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika para sahabat tidak mampu untuk menembus benteng Khaybar, "Akan aku berikan panji ini kepada seseorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Allah akan memberikan kemenangan di tangannya." Sahih hadis Al-Bukhari. Maka para sahabat semua bercita-cita untuk mencapai kehebatan tersebut. Namun pada akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib lah yang dianugerahi panji tersebut. Saidina Ali bukan sahaja berjaya menembus benteng Khaybar, malah beliau juga mengalahkan Mahrab, seorang pasukan musuh yang gagah dan berani, dan kemudian membelahnya menjadi dua dengan satu serangan. Di samping itu, selepas dilantik sebagai Khalifah, Khalifah Ali bin Abi Thalib telah memindahkan pusat pentadbiran Islam dari Madinah ke Kufah. Keputusan ini dibuat kerana kedudukan Kufah yang lebih strategik dari sudut kenderaan dan politik, memandangkan wilayah itu terletak berhampiran dengan pusat-pusat ketenteraan penting serta menjadi laluan utama dalam wilayah Islam ketika itu. Selain itu, penduduk Kufah juga memberikan sokongan kuat kepada kepimpinan Ali berbanding situasi di Madinah yang ketika itu mengalami ketegangan selepas pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Langkah ini bertujuan untuk mengukuhkan kestabilan pemerintahan serta memudahkan pengurusan-urusan negara dalam suasana yang penuh konflik dan perpecahan umat Islam. Seterusnya, kita akan masuk kepada fitnah yang dikenakan terhadap Saidina Ali bin Abi Thalib. Selepas kematian Khalifah Uthman, golongan Muhajirin dan Ansar serta Al-Zubair berjumpa dengan Ali radhiyallahu anhu untuk dibai'ah sebagai khalifah. Namun, Ali berkata, "Aku tidak berhajat akan urusan kamu. Aku bersama kamu. Sesiapa sahaja yang kamu pilih, aku akan meredainya. Maka pilihlah selain aku demi Allah." Walaupun Ali telah menolak untuk dibai'ah, para sahabat tetap datang berkali-kali kepada beliau untuk menerima permintaan menjadi khalifah. Akhirnya, ketika Ali berumur 58 tahun, beliau menerima jawatan tersebut dan orang pertama yang membai'ah beliau adalah Talhah dengan lisan, diikuti dengan Sa'ad dengan tangannya. Perlantikan Saidina Ali sebagai khalifah menyebabkan ramai di kalangan penduduk Mekah, Mesir dan beberapa kawasan jajahan Islam lain mempersoalkan pelantikan tersebut. Hal ini kerana mereka pernah mendapat surat daripada Saidina Ali, kononnya meminta penduduk di situ menyerang kota Madinah sewaktu pemerintahan Khalifah Uthman. Sedangkan mereka tidak menyedari bahawa surat itu adalah surat palsu yang diedarkan oleh golongan Sabaiyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Saidina Ali menghadapi tuduhan berat selepas pembunuhan Saidina Uthman, yang mana Aisyah radhiyallahu anhu beranggapan beliau tidak bertindak tegas terhadap pembunuhan Khalifah Uthman. Walaupun beliau tidak terlibat dalam pembunuhan itu, namun kerana beliau dilantik sebagai khalifah selepas peristiwa tersebut, tanpa mencari siapa pembunuh Saidina Uthman dahulu, ada yang mendakwa beliau bersubahat dan melindungi para pembunuh. Hakikatnya, Ali lebih mengutamakan kestabilan umat dan mahu menyelesaikan isu itu secara berhikmah agar tidak membawa kepada pertumpahan darah yang lebih besar.
Bersama Tolhah dan Zubair, Sayyidatina Aisyah memimpin satu angkatan besar untuk menuntut bela dan disokong oleh ramai sahabat dan penduduk dari Mekah dan Madinah. Pada awalnya, berlaku beberapa rundingan damai antara tentera Aisyah radhiyallahu anhu dengan Gubernur Basrah iaitu Uthman ibn Hunayf. Namun, pertempuran akhirnya tercetus akibat serangan mengejut oleh tentera Uthman ibn Hunayf. Pertempuran berlarutan hingga menyebabkan banyak terkorban dari kedua-dua pihak dan akhirnya wujud kesedaran bahawa peperangan itu hanya membawa penderitaan tanpa penyelesaian dan mereka pun bercadang untuk berdamai. Sementara itu, Saidina Ali yang ketika itu merancang ingin ke Syam telah membatalkan niatnya dan terus ke Basrah bagi mengekang konflik yang lebih besar berlaku. Beliau turut mengambil langkah berstrategi dengan melantik Tamam Ibnu Abbas sebagai khalifah di Madinah sementara manakala Qatmu Ibnu Abbas di Mekah demi menjamin kestabilan politik kedua-dua negara tersebut. Kemudian, Ali menghantar Abdullah ibnu Abbas sebagai utusan perdamaian manakala Tolhah dan Zubair menghantar Muhammad ibnu Tulaihah sebagai utusan mereka. Akhirnya, suasana di kedua-dua pihak mula reda pada malam sebelum peperangan besar itu tercetus. Rentetan daripada perdamaian yang berlaku antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Aisyah, para pembunuh Uthman bin Affan berasa bimbang perdamaian tersebut akan mensyaratkan penegakan hukum atas kejahatan mereka. Untuk menjayakan juga peperangan tersebut, seramai 2,000 orang lelaki telah menyusup masuk ke dalam kediaman kedua-dua belah pihak dan menyerang mereka dengan pedang sebelum terbit fajar. Lanjutan itu berlaku salah faham di pihak Aisyah radhiyallahu anhu yang menyangka mereka diserang oleh pihak Ali, manakala pihak Ali pula mendapati mereka diserang oleh tentera Basrah. Masing-masing pihak menyangka bahawa pihak lawan mereka telah melanggar persepakatan damai. Oleh hal demikian, maka tercetuslah peperangan di antara kedua-dua belah pihak pada bulan Jamadil Akhir tahun ke-36 Hijrah yang dikenali dengan nama Perang Jamal. Fitnah dan hasutan dari pihak ketiga menyebabkan pertempuran berlaku walaupun pada asalnya kedua-dua belah pihak tidak berniat untuk berperang. Tentera Basrah berjuang berhabis-habisan melindungi Aisyah radhiyallahu anhu dan unta yang ditungganinya sehingga mengorbankan ramai tentera. Lantas, Ali bin Abi Thalib memerintahkan agar unta tersebut diserang dari bahagian belakang lalu rebah. Perang itu berakhir dengan kemenangan di pihak Ali bin Abi Thalib dan seramai 10,000 orang terkorban termasuklah Tolhah bin Ubaidillah. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, tindakan Aisyah radhiyallahu anhu yang diikuti oleh Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah dalam peperangan Jamal ini dimaafkan kerana beliau melakukan interpretasi ayat tentang perintah qisas. Tujuan mereka bertiga adalah untuk mendamaikan umat Islam dan menegakkan qisas bagi para pembunuh Khalifah Uthman bin Affan. Manakala Ali pula berperanan sebagai seorang khalifah yang hanya ingin memelihara negara mereka dengan kestabilan politik dan mencegah konflik. Selepas berakhirnya Perang Jamal, fokus Khalifah Ali beralih kepada konflik yang berlaku antara beliau dan Muawiyah. Tujuan utama Muawiyah sama seperti Aisyah, Tolhah dan Zubair, iaitu ingin menuntut bela atas pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Selain Muawiyah, orang kanan beliau iaitu Amr bin Al-As serta pembesar-pembesar di Syam juga tidak ingin mengiktiraf dan memberi bai'ah terhadap Ali sebagai khalifah. Walaupun begitu, Ali yang terkenal dengan sifat kesabaran beliau tetap mencuba berbincang melalui surat menyurat, lalu beliau dijemput oleh Muawiyah untuk menemuinya. Setelah itu, Ali pun bergerak dari Kufah ke Syam
bersama tentera beliau. Kemarahan kedua-dua belah pihak ini telah mempertemukan mereka di satu tempat yang bernama Siffin yang terletak di sebelah Sungai Furat. Setibanya di sana, berlaku perbalahan antara Muawiyah dan Saidina Ali untuk menguasai Sungai Furat sebagai strategi peperangan sekaligus menjadi saluran bekalan yang ampuh bagi angkatan tentera yang terlibat. Setelah perbalahan tersebut selesai, rentetan daripada toleransi yang diberikan oleh Saidina Ali kepada Muawiyah dan tenteranya untuk mendapatkan air dari Sungai Furat. Ali sekali lagi telah menghantar Panglima Bashir Ibnu Amru untuk mengadakan rundingan dengan pihak Muawiyah. Namun begitu, rundingan tersebut tidak dapat mencapai kata putus. Setelah hampir berlalu bulan Muharram tahun ke-37 Hijrah, datanglah jawapan dari pihak Muawiyah bahawa pihaknya tidak akan memberi bai'ah kepada Ali. Bahkan sebaliknya, Ali yang perlu memberikan bai'ah kepada Muawiyah. Hal ini bahkan mencabar kedudukan Ali sebagai seorang khalifah. Maka peperangan mula berlaku pada hari pertama yang mana pasukan Ali yang dipimpin oleh Ashtar berhadapan dengan tentera Syam yang dipimpin oleh Habib Ibnu Maslamah, manakala pada hari kedua tentera Ali dipimpin oleh Hashim bin Usbah yang berhadapan dengan Abu Al-Awar di pihak Muawiyah. Pertempuran yang berlaku siang dan malam ini sampai ke puncaknya apabila pada hari ketiga setelah mendapat tekanan yang dahsyat dari segenap penjuru sehingga tentera Muawiyah menjadi semakin lemah dan akhirnya Amru al-As telah mencadangkan agar pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda pertempuran harus dihentikan. Setelah mengikat perjanjian sementara dengan Muawiyah, Ali bersama tenteranya pulang ke kota Kufah. Seterusnya, kemunculan puak Khawarij. Selepas Ali bin Abi Thalib pulang daripada Perang Siffin di Syam dan kembali ke kota Kufah, beliau mendapati bahawa sebahagian daripada tenteranya telah mengasingkan diri dan enggan mentaati beliau. Mereka menolak untuk mentaati Ali, bahkan mengingkari beberapa perkara. Namun, beberapa inisiatif telah dilakukan oleh Saidina Ali bagi menangani masalah tersebut. Antaranya dengan menghantar Abdullah bin Abbas untuk menasihati dan menjelaskan bahawa apa yang berlaku hanyalah cerita, fitnah dan rekaan daripada mereka sendiri. Bahkan, Ali sendiri telah mendekati mereka dan berdebat tentang perkara-perkara yang dilontarkan oleh mereka kepada Ali. Rentetan inisiatif yang dilakukan, beberapa orang dari kalangan mereka telah kembali menyokong Ali dan kembali ke Kufah bersama-sama beliau. Walau bagaimanapun, ada sebahagian daripada mereka yang tetap pendirian untuk menentang Ali, bahkan mereka juga turut membatalkan dan menyeleweng perjanjian yang pernah diikat bersama Ali. Menurut Syaliadi, pada tahun 2015, kelompok Khawarij ini menyalahkan Ali bin Abi Thalib kerana telah berkompromi dengan pemberontak. Lebih parah lagi, mereka turut mengkafirkan Ali kerana beranggapan beliau telah menyerahkan ketetapan hukum kepada manusia. Walhal, menurut mereka, hukum itu hanya milik Allah. Di samping itu, mereka berpendapat bahawa perkara yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan seharusnya tidak boleh diputuskan oleh tahkim, iaitu yang diputuskan oleh manusia. Bagi mereka, keputusan hanya daripada Allah dengan kembali kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Untuk tuduhan ini, mereka berhujah dengan ayat Al-Quran seperti berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Surah Al-Hajj ayat 44.
Maksudnya, dan barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka adalah mereka itu orang-orang yang kafir. Puak Khawarij melakukan rusuhan dan kekacauan di sekitar Sungai Furat yang mana mereka telah memaksa penduduk menerima ajaran mereka dan membunuh sesiapa yang menolaknya, termasuklah wanita dan kanak-kanak. Mereka telah menghukum Ali sebagai kafir kerana menerima majlis tahkim dan membunuh ramai muslimin yang tidak sehaluan. Meskipun Ali murka, beliau tidak terus memerangi mereka kerana menghargai jasa mereka dalam peperangan Jamal dahulu. Sebaliknya, beliau menghantar utusan iaitu Abdullah ibnu Khabbab, namun beliau dibunuh dengan kejam oleh pihak Khawarij. Tindakan itu mencetuskan tindakan tegas Ali yang menggerakkan 70,000 orang tenteranya ke Harura dan akhirnya bertemu dengan Khawarij di Nahrawan. Saidina Ali menawarkan perdamaian dan ribuan Khawarij menyerah diri, tetapi selebihnya tetap berdegil. Pertempuran pun berlaku dan Khawarij ditewaskan dengan teruk. Ketua-ketua mereka terbunuh dan hanya sebilangan kecil terselamat. Namun, bagi puak ini tetap menyimpan dendam dan merancang untuk membunuh tokoh-tokoh Islam, khususnya mereka yang terlibat dalam majlis tahkim. Jadi, kesimpulan yang dapat saya simpulkan berdasarkan pembentangan saya tentang Saidina Ali bin Abi Thalib ialah kisah pemerintahan Saidina Ali bin Abi Thalib memberikan pelbagai pengajaran yang amat bermakna dalam konteks kepimpinan dan kepribadian Islam. Antara yang paling utama ialah kepimpinan berasaskan ilmu dan keadilan. Saidina Ali juga dikenali sebagai tokoh yang sangat berilmu, tegas dan berprinsip dan sentiasa mengutamakan keadilan dalam setiap keputusannya. Selain itu, keteguhan beliau dalam menghadapi ujian dan konflik seperti Perang Jamal dan Perang Siffin menunjukkan sikap pemimpin yang tabah dan tidak mudah goyah dengan tekanan. Di samping itu, beliau juga mengajar kita tentang pentingnya toleransi dan kasih sayang seperti yang ditunjukkan melalui pendekatan damai terhadap puak Khawarij sebelum mengambil tindakan ketenteraan. Akhir sekali, pengajaran yang paling penting ialah keberanian beliau dalam menegakkan kebenaran termasuk memecat pegawai yang tidak amanah walaupun menghadapi risiko sokongan politik. Semua ini membuktikan bahawa Saidina Ali ialah contoh kepimpinan yang berintegriti dan berlandaskan nilai Islam yang sebenar. Jadi saya agak pembentangan saya pada hari ini tamat di sini. Saya akhiri pembentangan saya dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.